Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kami daripada Gabungan Mahasiswa Islam se-Malaysia Gamis, kami telah berjaya menyerahkan memorandum tuntutan kepada Tuan Hafizi, wakil daripada KPT, untuk menyambut cadangan dalam memorandum ini untuk kami bawakan ke YB Zamri dan juga YB Adam Adli selaku menteri-menteri yang bertanggungjawab di KPT. Dan kami menyerahkan memorandum ini bertujuan kami nak menuntut suatu garis masa yang jelas, suatu timeline yang jelas untuk dimasukkan AUKU. Kerana kita tidak mahu pemansuhan AUKU ini sekadar ucapan di mulut ataupun sekadar retorik ataupun sekadar ucapan di Kongres PKR. Tidak mahu. Kami mahukan suatu pelaksanaan yang realiti berlaku dalam negara kita. Kerana perjuangan masukkan AUKU ini sudah berabad diperjuangkan. Kami selaku Gamis sudah memperjuangkan lebih 20 tahun berkenaan dengan isu AUKU. Dan pada hari ini bila sudah dapat kabar gembira daripada KPT untuk dimasukkan AUKU, tiba-tiba tidak ada satu garis masa yang jelas. Sudah 3 minggu ucapan tersebut, tidak ada pemakluman yang baru. Jadi kami menantikan perkara tersebut kerana suatu masa yang diletakkan garis masa yang jelas itu sudah tentu akan dibuat. Tetapi suatu pemakluman yang sekadar cakap di mulut, dia sebenarnya tidak berlaku di realiti. Jadi adakah kemenangan mahasiswa sudah berlaku? Jawapannya tidak. Kerana itu kami masih lagi turun di lapangan, kami masih lagi memperjuangkan hak autonomi mahasiswa. Jadi antara tuntutan kami yang pertama, kami ingin menentukan ataupun kami ingin menuntut kepada KPT untuk memberi suatu garis masa rasmi untuk pemansuhan AUKU, antaranya bila tarikh penubuhan jawatan kuasa, siapa yang mula dilibat urus, bila tarikh penyediaan draft undang-undang dan juga bila tarikh pemansuhan AUKU tersebut akan berlaku. Yang kedua, kami menuntut pemansuhan AUKU tidak boleh berhenti sekadar retorik. Kami mendesak pihak kerajaan memastikan pengumuman pemansuhan AUKU bukan sekadar retorik, politik atau kenyataan yang hanya muncul ketika musim politik. Kenyataan Perdana Menteri kita bahawa AUKU akan dimansuhkan telah membina satu jangkaan besar dalam kalangan mahasiswa dalam negara kita. Justru itu jangkaan tersebut hendaklah diterjemahkan kepada suatu tindakan pentadbiran, proses perundangan yang jelas dan keputusan yang nyata. Dan yang ketiga, kami ingin memastikan kerangka undang-undang baharu tersebut bersifat demokratik dan autonomi. Kami menggesa pihak KPT dalam merancangkan di dalam RPTM untuk melaksanakan One Higher Education Act mempunyai hala tuju yang jelas dan benar-benar menuju ke arah reformasi Undang-Undang Pendidikan Tinggi. Akta baharu ini tidak boleh sekadar menukar nama AUKU atau memindahkan peruntukan lama ke dalam undang-undang baharu. Sebaliknya, mestilah memperkukuhkan autonomi mahasiswa, memperkukuhkan autonomi universiti, menjamin kebebasan akademik dan memperkasakan penyertaan mahasiswa dalam tadbir urus. Jadi, yang terakhir, tuntutan kami ingin meminta pihak KPT melibatkan mahasiswa secara langsung dalam proses reformasi undang-undang tersebut. Kerana kita melihat mahasiswa bukan sekadar datang belajar, tapi mereka sebagai stakeholder dalam sebuah universiti. Jadi sebuah kerangka undang-undang mesti uruskan bersama dengan mahasiswa supaya undang-undang tersebut tidak bias kepada pentadbiran sahaja tetapi memberi keadilan kepada mahasiswa. Itu sahaja daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah akan teruskan selepas ini dengan sesi penyerahan. Sebelum itu, kami nak mengingatkan AUKU 5 dekad telah berlalu. Tetapi sehingga hari ini, AUKU pun sudah dimansuhkan. Tetapi kami menuntut timeline yang jelas. Kami menuntut timeline yang jelas. Kami mahasiswa bukan seperti kanak-kanak melihat perkara ini berlaku terus berjalan. Ada pihak yang mengatakan ini adalah kemenangan pada mahasiswa. Tetapi bagi kami sendiri khususnya, kemenangan yang mutlak adalah lahirnya apabila kita melihat akta baru yang tidak mencengkam kepada mahasiswa. Bukannya menukari branding, bukannya hanya menukar cogar kata dan piagam semata-mata. Jadi insyaAllah kita akan teruskan dengan sesi penyerahan memorandum kepada pegawai KPT. Takbir. Kami tahu bahawa YB Zamri dan yang mereka tak masuk AUKU. Itu 3 minggu kami tunggu tidak ada garis masa. Yang pertama sekali, seperti mana telah dimaklumkan oleh saudara Danish berkenaan dengan OHIA ataupun One Higher Education Act. Bila mana telah diumumkan untuk pemansuhan AUKU secara mengejut, sepatutnya daripada sudut pihak kerajaan sendiri hendaklah diadakan satu timeline ataupun satu perancangan khusus
yang lebih jelas dibentangkan sama ada di parlimen ataupun di bahagian barisan kerajaan itu sendiri. Sedangkan apa yang berlaku, kita dapat lihat bila mana pemansuhan AUKU berlaku, ini hanya memfokuskan hanya kepada institusi awam. Kita tidak lihat kepada akta 555 ataupun akta di bawah institusi swasta dan juga akta UiTM. Sedangkan mereka ini juga adalah institusi pendidikan tinggi. Jadinya dekat sini adakah pemansuhan AUKU itu sendiri hanya memfokuskan kepada institusi awam sedang mengetepikan IPTS dan juga UiTM. Jadi untuk itu sekali lagi mohon diperjelaskan juga kepada khususnya barisan kerajaan yang terlibat, khususnya Kementerian Pendidikan Tinggi berkenaan dengan OHIA ini sendiri. Adakah jelas untuk memasuk AUKU hanya fokuskan AUKU di branding nama ataupun penyelarasan yang lebih teliti ataupun timeline mesti telah pun ditetapkan. Jadi sekali lagi saya mohon sekiranya ada perancangan yang lebih khusus dan lebih jelas libatkan bersama dengan mahasiswa, khususnya daripada aktivis-aktivis dan juga gerakan-gerakan yang lain, supaya mana nanti kami berada di mahasiswa lebih tahu dan kami boleh memberikan sedikit pandangan berkenaan dengan apa yang telah dijanjikan sebelum. Jadi itu sahaja ringkas daripada saya. Sekian. Assalamualaikum. Sinergi Ponsri. Akta baru. Dan insyaAllah kita akan teruskan pada sesi speaker yang kedua, iaitu saudara Nasrul Ahmad selaku Timbalan Pengerusi kami. Takbir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nasrul Rahman selaku Timbalan Presiden Gamis pada hari ini berdiri bersama-sama dengan pasukan saya untuk kita berkumpul di depan pejabat Kementerian Pendidikan Tinggi bagi kami menuntut suatu garis masa yang jelas untuk pemansuhan AUKU. Tuan-tuan dan puan-puan mahasiswa dan mahasiswi sekalian, kita baru saja mendapat announcement daripada PMX berkenaan dengan pemansuhan AUKU, tapi bukan di Parlimen, di Kongres PKR. Yang kedua, pihak KPT telah menyambut baik pemansuhan AUKU tersebut dan pemakluman tersebut telah berlalu selama 3 minggu. Sehingga hari ini tidak ada satu garis masa yang jelas untuk pemansuhan AUKU. Tuan-tuan, kalau dimaklumkan berkenaan dengan budi, terus ada tarikhnya, terus ada bulannya. Kalau dimaklumkan berkenaan dengan gaji minimum yang dinaikkan, terus ada deadline, terus ada timeline-nya. Tapi bila dimaklumkan berkenaan dengan mangsa AUKU, seolah-olah satu gula-gula yang diberikan kepada mahasiswa tanpa penjelasan bila, bagaimana dan siapa pihak yang terlibat. Perkara inilah yang mendesak kami untuk turun ke lapangan. Kami ingin bertanyakan kepada KPT, bila akta ini akan berlalu, bila masuk, bila AUKU itu akan dimasukkan dan siapa pihak yang terlibat. Tuan-tuan dan puan-puan, kami dengar daripada RPKM ada merancangkan untuk ditubuhkan One Higher Education Act, Akta Pendidikan Tinggi. Tapi sehingga hari ini tidak ada berita bagaimana kerangka akta itu akan ditubuhkan. Siapa yang dilibat uruskan, bila penglibatan tersebut bermula dan bilakah perbicaraan di Parlimen akan berlaku. Tuan-tuan dan puan-puan, adakah PMX ataupun KPT sedang mempermainkan mahasiswa? Perjuangan memasukkan AUKU ini bukan hari ini, tuan-tuan, telah berlalu lama dulu. Gamis ditubuhkan pada tahun 1989. Sudah 39 tahun Gamis bertapak dalam negara kita. Dan Gamis mula mengangkat isu AUKU ini sejak tahun 2000. Sehingga tahun 2026, 26 tahun kami fight untuk isu AUKU. Tiba-tiba dimaklumkan untuk isu AUKU akan dimasukkan, tetapi tidak ada satu garis masa yang jelas. Dan di sini tuntutan kami bermula. Kami tidak gembira dengan pemakluman akan dimasukkan AUKU. Kerana PMX sejak zaman dia menjadi pembangkang, itulah janjinya. Tapi sehingga hari ini bila telah dimaklumkan, tidak ada pula satu garis masa yang jelas. Ini menjadi tanda tanya, tuan-tuan. Adakah mahasiswa ini budak-budak boleh dimainkan? Adakah mahasiswa ini sekadar permainan? Kamu taburkan gula-gula dan makan? Tidak. Kami perlukan satu garis masa yang jelas. Oleh itu pada hari ini kami akan menyerahkan memorandum tuntutan kepada pihak KPT. Siapa yang nak ambil, siapa yang nak terima, dipersilakan. Saya anggap level-level yang terima ini level-level yang akan angkat suara kami ke mahasiswa. Kalau tidak, muka-muka inilah kami akan ingat sampai bila-bila. Kerana muka-muka inilah yang memberi fake off kepada mahasiswa, dan muka-muka inilah yang menjadi muka yang akan diprotes oleh mahasiswa kerana mereka mempermainkan hak mahasiswa sendiri.
Hidup, 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 mahasiswa. mahasiswa. Tolak, tolak Tolak, tolak, penindasan. penindasan. Tuan-tuan, yang terakhir mungkin ada yang bertanya, kenapa perlu masukkan AUKU? Adakah mahasiswa yang ditangkap? Ada. 2 minggu lepas, wakil daripada sahabat kami dipanggil bicara di balai polis akibat menuntut hak AUKU ini. Katanya tersalah bicara dalam media. Katanya terlebih mengutuk kerajaan. Mereka dipanggil ke balai polis. Apa ini tuan-tuan? Kamu nak tunggu semua mahasiswa ditangkap baru ansur di AUKU itu tersebut? Tidak patut tuan-tuan. Sepatutnya AUKU ini patut dimangsurkan segera, kerana makin hari makin mencengkam autonomi mahasiswa. Dan universiti kena ingat, kamu sebagai pihak universiti tidak ada makna tanpa mahasiswa. Maka mahasiswa perlu dilibat uruskan dalam pelaksanaan atau penggubalan suatu akta baru, iaitu One Higher Education Act. Sekian itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Takbir.